Hari ni sis nak share cara nak buat royal butter cake yang simple tapi sedap. Sis cermat. Mula-mula masukkan krim cair, gula dan telur dalam mangkuk. Untuk sukatan lengkap, sis dah letak dekat caption ya. Lepas tu mixkan semua bahan sehingga sebati. Bila dah sebati, masukkan esens vanila, tepung dan juga baking powder. Kemudian mix sekali lagi sehingga adunan nampak licin dan sedikit kembang. Kalau untuk butter cake basic, sebenarnya kira dah siap lah tu. Tapi sis nak bagi dia nampak lebih menarik, jadi sis asingkan sedikit adunan dan tambah pewarna pink. Korang nak guna warna hijau, biru atau warna lain pun boleh, ikut kreativiti masing-masing. Kemudian sediakan baking paper dan juga loyang yang kita dah spray dengan cooking spray. Kemudian tuangkan adunan asal ke dalam loyang. Lepas tu letakkan adunan pink di atas. Lorek-lorekkan perlahan-lahan guna lidi untuk dapatkan corak yang cantik. Masukkan ke dalam oven dan bakar pada suhu 180 darjah Celsius selama 10 minit. Sementara tunggu tu, jom kita buat topping dia dulu. Cairkan butter dalam kuali, kemudian masukkan gula. Bila gula dah larut sedikit, tambah chop almond dan almond flake. Saya suka campur dua-dua supaya tekstur dia lebih menarik dan nampak lebih premium. Lepas 10 minit, keluarkan dan sapukan topping almond ke atas kek tadi. Kemudian sambung bakar lagi lebih kurang selama 25 hingga 30 minit tergantung oven masing-masing. Okey, dah siap. Tunggu sejuk dulu baru potong. Selamat mencuba.